Kita dapat award daripada MXC. Let's go kita buat unboxing. Weekend yang lepas saya dijemput untuk pergi ke private event MXC, and Alhamdulillah that day kita berjaya dapat 3 award daripada MXC, which is yang pertama Annual Growth Excellent Award. Ini sebabkan oleh kita grow dengan sangat-sangat cepat. Most Influential Brand Award, ini merupakan award paling tinggi dekat MXC pada waktu tu. And lagi satu kita dapat Outstanding Performance Award, jadikan brand Muras X penerima award paling banyak that day. And dalam box ini adalah all the merchandise yang kita dapat pada hari itu, and kita akan unboxing sama-sama. So first thing first, kita buka yang paling besar sekali I don't know, maybe this is a jacket or what. Kita tengok. Ish, bukan jacket guys. Ini adalah macam might be a towel ataupun selimut untuk tidur. Memang comfy gila, agak selesa untuk ini. And to be honest, this is nice. Sebab saya memang tak pernah dapat merchandise yang macam ni lagi. Merchandise yang kedua, kita dapat box ni. Box ni, wow. Kalau kita tengok dekat sini, kita try buka. Wesh, nampak gayanya kat sini. Dia bagi kita apa ni? This is a poker set, right? So dia bagi satu deck biru dan satu hitam dan juga a few poker punya chip. Sebenarnya saya tak pernah main poker, tapi this is considered as a board game. Nice collection juga, memang mantap. And next kita ada benda kecil sikit. Ini apa? Let's go kita try buka. Ini adalah MXC calendar guys. Wow. To be honest, 2026 punya merchandise memang, tapi tak apalah koyak sikit. And kita tengok dekat dalam dia. Tengok sikit macam mana kalender dia. Wah, to be honest, experience wise memang lawa gila guys. You guys tengok kat sini. Then kat sini ada lagi protective box, satu layer. So kita tengok dekat sini dalam dia ada apa. Okay guys, so dia bagi macam ni. Nampak tak? Dia ada maximize growth. So kat sini kita ada bulan. So dekat sini dia ada Januari. Nampak tak? Kita nampak Januari. Lepas tu kita kena set sendiri date dia berapa. Contoh hari ni 27 hari bulan ni, kita boleh letak 2, kita kena letak 27. Lepas tu kita kena set sendiri hari dia hari apa, and kita boleh set ni nak buy ke, nak sell ke, ataupun nak touch the grass. So this is unique also. Memang saya tak pernah ada. And dekat dalam box dia juga kita ada surat. Nampak tak apa dia tulis ni? Thank you so much, memang mantap. And untuk bag ni pun sebenarnya dia ada attachment. Dia bagi tali sekali. So let's say kalau kita nak sangkutkan dia, kita boleh tap dekat sini satu, kita boleh lock sebelah sini juga, dan kita boleh gunakan sebagai sling bag guys. Kita boleh gantung kat sini. Oi, smart bro. And finally, apa yang kita dapat ialah ini kita dapat unik juga ni, sebab mungkin ini tanda-tanda nak suruh kita pergi ke tempat sejuk guys. Kita dapat MXC punya snow cap. Let's go, kita try tengok macam mana. Memang mantap dekat situ. Ini saja semua yang saya dapat dekat sana. By the way, yang saya dapat semua ni for sure bukan sebab saya je. This is all the support yang you guys bagi dekat saya. Daripada 2017, 2018 kita pakai MXC until now. Nampak gayanya apa yang kita buat semuanya worth it. By the way, let's say kalau you guys nak merchandise daripada MXC special untuk 2026, jangan risau, saya dah ada idea untuk nak bagi dekat you guys. InsyaAllah untuk Februari ni kita akan buat trading competition under MXC, and saya akan cuba sehabis mungkin untuk dapatkan merchandise daripada MXC. And winner-winner yang menang pada waktu tu, InsyaAllah kita akan bagi juga merchandise ini. Ini semua barang rare, memang you guys tak boleh beli. The only way untuk you guys dapat adalah you guys join event daripada MXC. Let's say kalau you guys nak, cuba komen nak. Thank you guys.